206. Memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama ke atas surah rakaat kedua. Itu dia punya susunan pula. Kategori tadi yang tadi disunatkan memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada bacaan surah pada rakaat yang kedua mengikut pendapat al-asah, kerana mengikut sunnah. Itu kan kita kan cinta Nabi kan. Ikut sunnah seperti yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim mengenai solat zuhur dan asar dan solat subuh dan riwayat Muslim. Macam itulah jadi kalau rakaat pertama dibaca wadduha, solat isyak ni biasa imam, kalau imam biasa ni kan kampung ni wadduha. Rakaat kedua dibaca lam yakunil. Dia dapat tak sunat ni? Dia tak dapat kan, sebab lam yakunil lagi panjang kan. Jadi kalau dia nak baca lam yakunil, kena letak rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca idazul ke al-qari'ah ke, supaya yang pertama tu lagi panjang. Jadi cantiknya ikut aturan tu lah. Jadi pilihlah yang panjang, betul cari yang depan tu yang lebih pendek. Nak kompomnya Iqra rakaat pertama, Qul huwallah kedua, kompom ikut susunan dan memang pendek. Iqra dengan Qul a'udzu birabbin nas, kompom Iqra panjang lah kan. Jadi nak selamat macam tu lah. Tapi Qul huwallah rakaat pertama, Qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua tak jadi lah. Sebab dia lebih pendek kan. Inna a'tayna rakaat pertama, jadi lintang pukang kan. Sunat lah. Mana yang sunat rakaat pertama, rakaat kedua sunat baca surah tu, sunat macam tu, lebih panjang.